Yang ni keyboard tema Marvel. Cuba tengok. Ada Iron Man, satu warna merah kuning macam ni. Lagi satu tema hitam. Siap ada dia punya armrest. Kalau korang penat, lenguh tangan, boleh letak macam ni masa korang nak type. Oh, ini dia tempat kalau korang nak customize korang punya keyboard. MKB Store dekat IOI Putrajaya. Yang ni dia punya keycap. Ada yang ni dengan style macam ni. Dekat bawah ni pula dia punya desk mat. Memang lebar. Lepas tu dia punya warna pun warna merah. Tema Disney pun ada. Yang ini kita ada Zootopia. Cuba tengok. Memang betul-betul colourful dan comel tau. Dia punya keycap set dia, kalau nak tengok, dia style macam ni. Ni kalau korang nak beli dia punya keycap. Kalau korang dah ada keyboard, boleh tambah je keycap macam ni. Lepas tu kita ada tema Bici Mau. Tengok kucing yang tembam tu. Yang ni dia punya keyboard dia. Dia punya warna gradient pun memang lawa lah. Dekat dia punya keycap pun ada bentuk kucing. Banyak betul. Dia punya key switches. Sampai ada 3 rak. Daripada sana sampai dekat sini. Ada banyak option kalau korang nak customize keyboard korang. Oh, ni dia punya keycap. Cuba dengar bunyi. Dekat sini kalau korang tak pandai nak customize korang punya keyboard, tanya je dengan dia punya staff kat sini. Dia boleh ajar korang jenis-jenis key switches dengan keycap. So kalau korang nak customize korang punya keyboard, boleh datang je dekat kedai MKB ni. Dia ada banyak cawangan tau.